Maka kita mari dengar satu hadis alamat kiamat. Sebelum nak masuk kitab kita. Satu hadis ia riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi kata. Aku dengar Nabi kata. Benda ni kita nak beringat di bulan Ramadan. Padahal hadis ni bukan untuk Ramadan. Sebagai peringatan buat kita ni. Di bulan Ramadan kena jaga. Kita puasa ni jangan puasa awam. Puasa khawas. Ada puasanya awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Hak ni hak tinggi lah ni. Khawasul khawas ni. Orang cukup duduk dalam ibadat 24 jam. Kita ni boleh jaga tak apa dah. Boleh puasa jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki. Tu nak ayat atas kita. Barulah kita dapat puasa kita puasa khawas. Kalau kita tu tak jaga benda tu, kita masuk dalam puasa awam, puasa orang biasa. Puasa tapi tak ada jaga. Boleh puasa tapi tengok tarotak apa gelap. Boleh puasa mahal haji sampai cerah. Tak ada jalan. Nabi kata orang ni tak dapat apa sekarang, boleh lapar dengan dahaga. Pahala tak boleh samah bau. Ni ya. Sebab tu kita kena jaga bulan Ramadan. Mulut kita jangan dia kecek hak orang. Mata kita jangan tengok benda tak molek. Telinga kita jangan dia dengar benda tak molek. Hati kita jangan dia suka jahat ke orang. Jangan dia meteng benda-benda tak molek. Apatah lagi kaki tangan kita kena patai larang. Patai larang nak ayat tu. Nah, patai larang. Tu nak ayat tu. Ni tengok hadis ni. Dengar hadis ni. Abu Hurairah katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dengar Nabi kata, sayusibu ummati da'ul umam. Lagi akan ditipu kena umatku, kata umatku da'ul umam, oleh penyakit umat zaman dulu. Nabi kata satu ketika lagi akan datang. Nabi kecil lagi akan datang, maksudnya learning lah. Kalau Nabi dah hidup 1400 tahun dulu, Nabi royak. Tu akan kena umatku, akan kena penyakit umat zaman dulu. Penyakit gapo wis semis semua kena. Dah bukan penyakit tu. Nabi panggil penyakit. Umat zaman dulu kena dah penyakit ni, umatku akan kena pula. Tu. Duk dia buat tina wika tu, jangan duk ngapa lagi. Kita duk mengaji ni. Allah. Duk dia orang duk mengaji ni, kita duk mengapa apa lagi. Nanti setelah lagi senyap dulu. Soro demo tu tubik pas keluar ni, orang pakat dengar belakon. Duk dia. Kecek beg bisu-bisu jadilah. Cuek-cuek itu ya. Gapo weh? Sobat pun tanya bila Nabi kata gitu, sobat nama qalu, bertanyalah sobat. Berkatalah oleh mereka itu sobat, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wa madaul umam, apa penyakit umat zaman dulu ya Rasulullah? Dia pun tanya nak tahu, kita pun nak tahu. Nabi pun kata, qala, bersabda Nabi, berkata Nabi, al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu yakuna hatta yakunal baghyu. Ada ni penyakit. Ni penyakit. Tasawuf ada di bulan Ramadan kita ni. Tasawuf ada di bulan Ramadan. Gapo yang pertama ialah Nabi kata al-asharu. Tu
Al-asharu. Gapo al-asharu? Bahasa kita kata terlalu serenok. Umat zaman dulu serenok kelajak. Serenok sampai lupa diri-diri. Kita pun dimakian ni bulan Ramadan ni. Duk hari-hari jangan serenok sangat. Duk semata-mata nak suka. Buat ibadat tu banyak. Jangan terlalu serenok sangat. Umat zaman dulu serenok dia sampai binasa. Sampai binasa, sampai lalai kepada Tuhan. Sampai deraka ke Tuhan. Hari ni pun kita tengok orang kita serenok. Serenok dah hari ni orang kita. Allah, jauhnya tikah orang zaman dulu. Orang zaman dulu tak ada serenok mana. Nah, makan ni pun payah. Nak makan gapo nani sendiri timun tino ke timun betik ke. Nak makan deria tak sekolah ni. Makan deria buti dusun-dusun gitu ya. Makan ikan ruai kalau benar gitu ya. Huda-huda benar zaman dulu no ya. Learning la ilaha illallah. Kakak duk sebing. Udah galah duk rekok. Nak makan piye mana? Allahu akbar. Siapa tak erti nak makan dah hari ni. Tu nak ayak tu mewah. Serenok tak nak ayak dah. Dulu boleh tengok tarotak hitam putih juga Allah locak tungtungnya tengok. Suti kapung ada sebutir ya tarotak. Pakai injil piring tengok. Tak ada si lagi. Habis tu dah. Dengar radio bila-bila duk nyedung dekat witok dah batas juga. Bawa tengah hari bunyi pacu kai kau pula. Deng dakung. Pacu kai kau itu dah. Barulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dihormati sekalian. Baca boyak lah begitu. Tugak salah cucu tak buka nanti tengoklah. Tu nak ayat zaman dulu serenok je kan. Learning lah. Siapa taruh tak cobain dia mau tak tengok dah learning. Cukup dengan iPhone dalam poket. Terosak suti dah cukup dah. Seluruh dunia dah terosak kita berlaku. Gajah telinga besar, ular anaconda besar sekali. Burung tekak panjang dah tu berlaku. Boleh tengok rimah jalu. Tu nak rimah bitai ada belakang. Noyak tu lah sudah. Allah serenok lah. Serenok tak serenok siapa orang tak boleh lari. Marah ke orang. Tu noyak. Hari ni noyak tu. Benda ni lah panggil melalaikan kita. Dimakia juga kita di bulan Ramadan. Jangan nak serenok. Semata-mata nak serenok. Kita banyak ibadat. Kena banyak ibadat. Lama dia tengok terosak apa gelap. Tengok terotak apa gelap. Panah tak boleh pergi alik belakang terotak. Kena menetuk. Nak terbakar terotak. Jangan. Kita kena fokus, kita kena berat tetap amal ibadat di bulan itu. Yang kedua Nabi kata wal bataru. Gapo wal bataru? Terlalu mewah. Terlalu mewah ni penyakit juga. Nabi bila penyakit. Orang zaman dulu perlu pada kita ni mewah. Mewah nak ayat tu mewah belaka. Ni orang zaman dulu nak ayat macam-macam. Jadi contoh dia teladan bagi kita umat-umat dulu. Umat-umat dulu nak ayat deraka kepada Taala. Umat Nabi Nuh. Masa Firaun, masa Nabi Musa. Allah banyak. Masa kaum Samud. Ni nak ayat tu, orang ni nak ayat tu. Mewah lajak. Kita pun dimakian lah. Bulan Ramadan ni jangan mewah sangat. Padai-padai jadilah. Laraknya beli siapa tak makan, tahu saja-saja. Tahu saja-saja. Banyak mana kita dah tahu. Nyebeli dengan tak ada gamuk lah. Ya tekah duk lapar. Bawa kena air segelah. Rokok suria seputar. Manis makuk. Kedah. Tersih dah beli ni. 7-8 perkara ni. Bos sumak lah 7. Bawa pagi esok nampak gelembung-gelembung. Tahu. Kalau we ke orang miskin pun boleh makan banyak mana dah.
Bapa tu terlalu mewah, terlajak jadi bazir pula harta. Tak jadi apa? Tak jadi pahala. Sedekah harta kita jadi pahala. Kemewahan kita ajak orang makan. Kita ada duit, waksuk tu waksuk ni. Makan tu makan ni, ajak orang miskin-miskin mari makan kata buka puasa. Atau beli wak gimah dia. Ha tu wak apa ni? Wak tum yam ko, wak neng manau ko. Ha wak pesak ko. Wi ko orang miskin buka puasa rumah dia. Syukurlah dia tidak go dia makan sayur keladi. Telur sayur keladi. Telur sayur pucuk perah. Ha sakit urat pun kacau lah. Muka tak ada anak ramah. Kadang-kadang sayur betik. Muka tak ada tulang go tu. Makan gelak pun tak ada bimek. Tak ada lekat tulang dak buh mamah, buh telan. Anak ramah. Ha nak ya tu. Boleh makan gitu ya. Kita orang ada harta, kita jamulah orang di bulan Ramadan. Jamu sebanyak boleh. Kalau dia mau duit banyak, habis beratus-ratus ribu di bulan Ramadan. Jangan ada heran kita dengan Allah saja. Karena siapa masa dah di bulan Ramadan, bulan yang istimewa untuk kita. Bulan istimewa untuk kita. Sebab tu kita belanja secomel-comel di bulan Ramadan tak ada dah. Sikit lagi orang yang kita jamu dah. Dia sebagai ganjaran bagi kita, pahala kita nak tolong kita di akhirat esok. Tak ada dah. Ha, sebab itulah Ramadan ni kita tariklah harta-harta kita menjadi naf'at. Jangan buat benda-benda tak comel di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang nyemahin haji lah. Mau duk tengok. Dia mengata gerai wapung jambu tu kak. Lalu pagi hari tu ada dah. Mari dah gulawai ada dah. Dia tolak dah seru. 2 orang baru. Bawa pukul 9 dia sudah matang pakai mari ada. Lek tu duduk 3 orang duk mengajar. Lek ni ada 3 orang duk mengajar. Di apa kau tu? Makan tiup lah tu. Kuning baru makan pak. Ha, ge duk pakai mengajar saja. Kalau Allah hamu hatu dia mu Allah hatu. Allah nak siapa gelak juga berapa puluh papai tak tahu. Hani panggil sio-sio. Hani ingat molek ni. Nah. Yang keseru yang 3 Nabi kata watakasuru. Hani no ayat. Apa watakasuru? Duk banyak harta kekayaan. Siapa tak ada jemaah. Allah dia ninggal bulan Ramadannya kerja lebih pada tak Ramadan lagi. Dia mengata baru ni dekat tak Ramadan pukul 10 klik dah panas. Learning awal Ramadan klik pukul 2 kerana tak ada buat gapo je kata. Klik kali makan nasi. Allah kacau lah peluh ceruk. Ha tengok. Duk menghipungkan harta kekayaan. Tu nak ayat tu. Benda ni pun melalaikan kita juga. Hani nak molek jangan gunalah benda ni. Padahal benda ni Nabi dia royak ni hadis ni ada alamat kiamat. Alamat kiamat akan berlaku di masa lagi akan datang. Sayusibu ummati daul umam. Lagi ditipukan kata umat aku tu penyakit-penyakit zaman dulu. Ha tu. Yang ketiga yang keempatnya watanajusu fid dunya. Tipu menipu merebutkan harta dunia. Ha ni kita boleh puasa pun lagu tu juga. Jangan kita duk merebut harta dunia. Siapa kita tipu menipu. Kita duk ngaku tanah orang, kata tanah kita. Allah mu ni tak tipu sungguh. Han ayat tipu menipu ni. Ah, duk ngaku kata dia tu tak bayar hutang kita. Dia tu duk berhutang bila? Han tipu menipu. Bahaung dia tu bahaung ke dia ni. Banyak mana jangan we ada di bulan Ramadan. Jangan we ada bulan Ramadan ayat tu. Han ni ayat tu. Sebab tu kena jaga ni benda-benda kena larang patai berlaku ni. Benda larang patai di bulan Ramadan jangan berlaku benda ni. Yang seterusnya wattabagudu
Wattabarudu. Apa wattabarudu? Wattabarudu bahasa kita kata saling-saling memarahi. Apa saling memarahi? Mu marah kat aku marah ke mu. Mu kata kat aku kata ke mu. Bahasa kampung kata apa? Balah. Apa panggil balah. Ni penyakit umat zaman dulu ni balah. Jangan we ada di bulan Ramadan kita balah. Bukan hak balah dah kita baiklah. Di bulan Ramadan, bulan suci, bulan Allah Ta'ala beri rahmat kita. Ada berlaku di bulan Ramadan, ada dengan rahmat, ada dengan nikmat, ada dengan maghfirah, ada dengan itqun minan nar. Tu no ayat tu. Merdeka daripada api neraka. No ada gen api neraka, nya dosa dia tahu, dosa dia buah bidah. Ya pun habis dosa kita 58 kali. Ni no ayat kata bulan Ramadan. Yang kesutanya wattahasudu hatta yakunal baghyu. Dengki mendengki. Jangan we ada di bulan Ramadan sifat dengki dalam hati kita. Demo jual cara demo tak sudut dengki lah. Kedai demo laku nak buat kena rezeki demo. Jangan duk tuduh kata dia tu khenak kedai kita. Dia tu katuk kedai kita, jangan. Aku panggil kita jangan duk deki mendeki. Tu. Gana apa? Bila deki mendeki dia sutak sekali apa nama? Hatta yakunal baghyu. Sehingga berlaku apa? Zoling menzoling di antara satu sama lain. Bila deki dia akan bergomoh, akan bergocoh, akan berdiri, akan bertapah. Ni no ya kata jangan we ada di bulan Ramadan. Semua 4-5 negara penyakit Nabi royak ni kita jangan ambil duduk di dalam bulan Ramadan. Kita amat-amat jaga sekali. Kita kena awasi sekali. Ini perkara-perkara buruk yang Nabi royak. Perkara ni akan tipu umatku lagi akan datang. Iaitu penyakit-penyakit umat zaman dulu. Itulah kita kena ingat, kita kena ingat molek, tu.